Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum, idha'ati Ma'hadil Wa'yil Islami Al-Malizi IKIM FM. Yang saya hormati ya bil Arabiyah Puan Muna Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi Alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya insya-Allah. Pada kali ini saya akan melakukan latih to be menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan mata, maknanya bilakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini insya-Allah. Tafadhali ya Zahra. Mata satahduru ila al-kulliyah ya Ustaz? Ma makna mata ya Zahra? Bilakah? Satahduru. Ma makna sa? Akan. Tahduru. Ma makna tahduru? Kamu hadir. Naam. Ila al-kulliyah. Ma makna ila? Ke. Al-kulliyah. Kuliah. Naam. Is'alini marratan ukhra. Mata satahduru ila al-kulliyah ya Ustaz? Sa'ahduru ila al-kulliyah ghadan. Ma makna sa? Akan. Sa'ahduru. Ma makna sa'ahduru? Saya akan hadir. Ila al-kulliyah. Ma makna ila? Ke. Al-kulliyah Kuliah. ghadan. Ma makna ghadan ya Zahra? Esok. Naam. Is'alini marratan ukhra. Mata satahduru ila al-kulliyah ya Ustaz? Sa'ahduru ila al-kulliyah ghadan. ثم السؤال الثاني. Mata satadhhabu ila al-mal'ab ya Ustaz? ما معنى متى؟ Bilakah? ستذهب. ما معنى س؟ Akan. تذهب. ما معنى تذهب؟ Kamu pergi. ستذهب. ما معناه؟ Kamu akan pergi. إلى الملعب. ما معنى إلى؟ Ke. الملعب. Padang. نعم. مرة أخرى. Mata satadhhabu ila al-mal'ab ya Ustaz? Akan pergi. إلى الملعب. ما معنى إلى الملعب؟ Ke padang. مساء اليوم. ما معنى مساء Petang. اليوم؟ ما معنى اليوم؟ Hari ini. نعم. مساء اليوم ما معناه؟ Petang ini. نعم. اسأليني مرة أخرى. Mata satadhhabu ila al-mal'ab ya Ustaz? سأذهب إلى الملعب مساء اليوم. ثم السؤال الثالث. Mata satazuru ammaka al-marida ya Ustaz? ما معنى متى؟ Bilakah?
Satazuru. ما معنى akan. تزور. ما معنى تزور؟ Kamu menziarahi. عمك. ما معنى عم؟ Pakcik. عمك ما معناه؟ Pakcik kamu. المريض. ما معنى المريض؟ Yang sakit. نعم. اسأليني مرة أخرى. Mata satazuru ammaka al-marida ya Ustaz? سأزوره في يوم الأحد القادم. ما معنى الساعة؟ Akan. أزور. ما معنى أزور؟ Saya menziarahi. هو. Nya. سأزوره. ما معناه؟ Saya akan menziarahinya. في يوم الأحد القادم. ما معنى في؟ Pada. يوم الأحد. ما معنى يوم الأحد؟ Hari Ahad. القادم. ما معنى القادم؟ Yang akan datang. نعم. مرة أخرى. Mata satazuru ammaka al-marid ya Ustaz? سأزوره في يوم الأحد القادم. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra menggunakan soalan yang sama. As-soalul awal. Mata satahburina ila al-kulliyah? ما معنى متى؟ Bilakah? ستحضرين. ما معنى Akan. تحضرين؟ Kamu hadir. ستحضرين ما معناه؟ Kamu akan hadir. إلى الكلية. ما معنى إلى؟ Ke الكلية. kuliah. نعم. أسألك يا زهراء، متى ستحضرين إلى الكلية يا زهراء؟ Sa'ahduru ila al-kulliyah ba'da ghadin. ما معنى سأحضر Saya akan hadir إلى الكلية ke kuliah بعد غد؟ ما معنى بعد selepas غد؟ esok. ما معنى بعد غد؟ Selepas esok, يأتي lusa. lusa. أسألك مرة أخرى، متى ستحضرين إلى الكلية يا زهراء؟ Sa'ahduru ila al-kulliyah ba'da ghadin. ثم السؤال الثاني، متى ستذهبين إلى الملعب؟ ما معنى متى؟ Bilakah? ما معنى ستذهب؟ ما معنى Akan. تذهبين؟ Kamu pergi. ما معنى ستذهبين؟ Kamu akan pergi إلى الملعب. ما معنى إلى ke الملعب؟ padang. نعم. أسألك يا زهراء، متى ستذهبين إلى الملعب؟ Sa'adhabu ila al-mal'ab hadhihi al-laylah. ما معنى سأذهب Saya akan pergi إلى الملعب ke padang هذه الليلة؟ ما معنى هذه ini الليلة؟ malam. ما معنى هذه الليلة؟ Malam ini. نعم. أسألك مرة أخرى، متى ستذهبين إلى الملعب يا زهراء؟ Sa'adhabu ila al-mal'ab hadhihi al-laylah. ثم السؤال الثالث، متى ستزورين
ammaki al-marid. Ma makna mata satazurina? Bilakah kamu akan menziarahi Ammaki. Ma makna ammaki? pakcik kamu Al-marid. yang sakit? Naam. Mata satazurina ammaki al-marid ya Zahra? Sa'azuruhu fi yawmil itsnaini al-qadim. ما معنى سأزوره؟ ما معنى سأزوره؟ Saya akan menziarahinya في يوم الاثنين. ما معناه؟ pada hari Isnin القادم. yang akan datang. نعم. أسألك مرة أخرى، متى ستزورين عمك المريض يا زهراء؟ Sa'azuruhu fi yawmil itsnaini al-qadim. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom kita pelajari bahasa